Okey tak tu? Jauh termenung. Tembus dinding tu kau tenung. Apa lagi yang dimenungkan? Ha? Hidup memang macam ni. Allah Akbar. Hidup memang macam ni. Kau tahu tak ni? Ni tiang. Tiang ni, kalau kita paku, berkali-kali kita paku sekalipun, kalau kita cabut paku tu, tetap meninggalkan kesan. Hati orang yang terluka ni, kalaulah sekali kita dah lukakan, macam mana sekalipun dia memaafkan, kesan dia tetap ada. Jadi faham dalam kehidupan ni, bukan mudah untuk kita ni nak rawat. Kadang-kadang luka dekat tangan nampak darah, luka di hati siapalah yang tahu. Jangan menyesal dengan apa yang terjadi. Berubah dan pastikan jangan ada kesan luka yang baru. Jangan menung lama-lama jap. Baca kejap.